Kak, sini Kak. Kau ni Sofia kan? Haa Kak, saya Sofia. Ibu, Sofia masuk sekolah dululah. Nanti habis je sekolah, Sofia terbalik. Baiklah, Ibu tunggu Sofia dekat rumah tau. Nasi lemak ni, Sofia bagi pada cikgu-cikgu yang dah tempah tau. Adalah lebih dalam 10 bungkus Ibu buat. Nanti Sofia sedekahkanlah ke dekat kawan-kawan yang memerlukan. Untuk Sofia, Sofia ambil je daripada yang Ibu dah buat ni tau. Okey Ibu. Ibu doakan Sofia ya. Hati-hati balik. InsyaAllah. Ibu selalu doakan untuk anak Ibu. Belajar elok-elok ya. Okey Ibu. Assalamualaikum. Salam. Kak, sini Kak. Kau ni Sofia kan? Haa Kak, saya Sofia. Betul tak apa sebenarnya tujuan kau datang sekolah ni, Sofia? Ni bukan tempat untuk kau nak berniaga, bukan tempat untuk kau nak bersedekah-sedekah bagai. Kalau kau nak tolong masa depan family kau sekalipun, banyak lagi cara dia. Faham tak? Saya tak maaf Kak. Tapi tu je cara mak saya untuk sara keluarga kami. Selebihnya mak saya suruh sedekah. Sedekah pula. Macam mana sekolah hari ni, Maria? Semua okey ke? Ayah tengok macam tak ada selera nak makan. Kenapa? Hati-hatilah ya. Nyampah betul Maria dengan seorang budak yang suka bawa nasi lemak ni. Dia lepas tu dia jual kat cikgu-cikgu. Siap buat lebih lagi. Niatnya konon nak bersedekah lah. Dah lah miskin. Macamlah banyak sangat duit tu. Tinggi tu angan-angan dia tu. Macam ni lah, Maria. Bila kita bercakap pasal rezeki ni bukanlah satu benda yang kita boleh tentukan dengan diri kita. Bukan macam tu ya. Apa saja rezeki yang kita dapat, di situ ada rezeki orang lain juga. Jadi, Maria tak bolehlah nak fikir bila dah kaya, dah senang, dah berduit, baru nak mulakan bersedekah dan tolong orang. Bukan macam tu. Bersedekah dan tolong orang ni adalah amalan yang sangat-sangat mulia. Jadi, kita boleh mulakan bila-bila masa saja. Faham tak tu, Maria? Dah lah ya. Maria malas lah nak bincang pasal benda-benda ni semua. Dah lah. Makan lah. Makan Maria, mari sekejap. Saya nak kenalkan ni. Inilah Makcik Sakinah. Makcik Sakinah lah yang buat nasi lemak yang sedap. Kalau orang cakap masjid tu, kan Maria pun cakap nasi lemak kat masjid tu sedap. Inilah orang dia yang tuan punya air tangan yang buat nasi lemak tu. Abang Haji, saya balik dulu lah ya. Abang Haji, terima kasih banyak lah ya. Abang Haji banyak sedekah untuk masjid. Cuma saya je lah yang masih lagi belum mampu nak bagi sumbangan yang lebih. Doa-doa kalau untuk saya dimurahkan rezeki supaya saya pun dapat bersedekah lebih lagi. Ya, insya-Allah Puan. Moga-moga dengan amalan kita bersedekah ni, Allah tu bukakan ke pintu rezeki kita seluas-luasnya. Amin. Makcik, ayah. Ya. Maafkan Maria Maria salah faham atas niat baik semua orang. Maria sedar kaya ke, miskin ke, bukan halang untuk kita buat baik dan beribadah. Maafkan Maria makcik. Alah, tak ada apa. Tak ada apalah ya. Baik-baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa dan harta kamu, tetapi Dia melihat kepada niat dan amalan kamu. Hadis riwayat Muslim 4651.